Kembali kita lagi dalam rancangan Roda Goreng. Okey, kawan-kawan sekalian. Yes. Topik kita driving lesson. Umur berapa dah start ambil? Senang cerita. Basically lepas SPM 18 tahun lah. Umur 23 tahun. Saya ambil masa form 5 tak? Semasa result SPM keluar, saya dah bawa kereta. Pengalaman ketika mengambil lesen memandu. Masa tahun ambil tu murah. Okay, berapa masa tu murah baru tu? 600. 600 Yes, baru ratus 500 ke 600 lah. 2 kali lah ambil. You repeat? I repeat. Komputer? Komputer I repeat. juga. Dan lulus tu kita pergi ke masuk lita. Yeah. Yes. Masa tu Smart, kereta betul. manual kan. Manual. Kereta apa? Kacil. Kecil. Saya rasa saya kereta kancil jugalah tentu. Pengalaman di atas litar tu sendiri. Awal-awal tu lebih tak biasa lah dengan kereta kancil, power steering pula kan. Betul. Berat nak corner tu kan. Betul. But after a while got used to it lah. Kita mula-mula Tapi akak belajar. dapat lelaki. Dah tu, Semudah kenapa lah. kalau lelaki? Tak mudah lah. Mudah apa? Dia banyaklah terlanggar atas sisi tu ni tapi lulus. Saya lulus. Yes. Okey. Dia banyak kamu. Kita mula-mula belajar kan, dia tak bagi tukar gear lain. Betul. Gear satu all the way kau Ya. round dulu. Betul. Lepas minyak tu slow Ya, lepas ya. tu slow Ujian JPJ. Lulus tak? Lulus. Lulus. Sekali? Sekali. Sekali? Sekali. 2 kali. Corner nak ambil side, dah naik divider. Terlebih. Turun. Aduh, Jalan raya tak? Jalan raya ni paling best sekali sebab abang immigration saya 2 kali ganda besar daripada saya. Tak Serius? sempit ke? Dah lah naik kancil tu. Itulah. Dia duduk sini sebelah, saya pun memandu. Yeah. Tukar gear, pam, langgar lutut dia. Masa tu kecil lah kan? Ha? Kecil lah. Kecil sikit daripada ni lah. Bawa, tukar gear langgar, pam. Langkah dia punya. Ya, dah baru besar duduk macam ni. Kecil hati. Kacil pula. Tung langgar pula tu. Ya Allah, macam mana ni. Tang langgar lagi. Tang langgar lagi. Sampai bukit, kalan, terlebih. Angkat angkat. brake, dia kata, cuba keluar tengok, terlebih. Patah balik dia kata. Oh. Gagal. Saya tak fokus kan nak jaga dia punya lutut lagi, nak jaga line lagi. tu Macam mana kan. nak pam langgar kan? Walaupun terlebih line kan. Tak, Tapi yang tu- lulu kenyit-kenyit sikit. Elok. Yang dekat bukit tu memang perfect. Tak tahu macam mana confident tu dapat tau. Saya bukit tu lulus. Ini bukit yang kat luar Tak ada, jalan. semua lulus. Serius hebatnya. Jadi suruh bawa satu je gear slow je lah. Aku tak payah nak lelaju. Banyak kali I nampak orang yang datang sama tu nangis kat tepi bucu. Lelaki sedih. Mungkin tu harapan keluarga kau. Betul. Satu harapan kau yang boleh bawa kereta. You everything very smooth. Lepas, tapi actually bila tanya reverse tu kereta ada mati juga. Belajar dulu kan before untuk bawa tu kan. So macam dia tak fokus lah. Kelas yang 8 jam Ya. 8 jam betul. Buka ni. How you experience that? Paling suka time buka tayar tu. Tu best. Buka tayar? Ada. Tak ada ke? Tak hadir. Dia nampak hebat tapi sekarang tak pandai. Tengok enjin semua. Ya, je tu Bawa normal enjin lah. juga. Enjin tidak lah. Buka tayar tu, tahulah. Kan? Ya. Oh ada. Hebat ya. Akak ambil kat mana KL? KL. Paling sedih tengok yang macam orang tua ni. Yeah. Baru nak ambil lesen. Slow je, nanti dia cakap ni pakcik dah tahu lah ni, pakcik datang untuk ambil lesen ni ni. Dia belagak tak? Belagak. Umur 40 lebih, 80 pula. Maknanya dia dah bawa kereta tapi tak ada lesen. Ramai yang macam tu kan? Mungkin sekarang ni yang nak ambil lesen tu sebab budi. Kena ada lesen baru kau boleh dapat budi tu kan? Dia guna? Betul. IC tu? Guna of course. Ada sekarang lesen terbang pun ada kat sekarang. Betul. Mahal lah lesen terbang tu. Kawan saya nak ambil. Ada tak tengok ke kawan kau, ke kawan korang yang masa pergi tu, gelagat orang macam aneh ke? Tak, saya memang fokus untuk diri saya je. Very selfish Apa pun, kalau dah ada lesen, kena ada insurans. Kita selalu ingat tau untuk renew insurans dengan road tax. Okay, kita ada compare apa-apa boleh renew itu. Tapi selalu terlepas nak renew lesen ke? Betul. Sebab dia bukan dalam link yang sama. Macam insurans dia lain. Betul. Dia pernah terbabas renew So lesen. far tak ada lagi lah. Bagus tu. Oh lesen? Ha. Oh pernah. Terbabas berapa lama? Tak pernah sampai setahun. Okey. Paling lama 9 bulan. Hampir setahun. Wow, ni JPJ. Ya. Tangkap dia. Jadi hati-hatilah geng. Sekarang kita dah ada macam-macam aplikasi untuk semak kita punya lesen. Ingat birthday, ingat lesen. Jadi jangan lupa ambil lesen.
nak renew insurans atau road tax, pergi compare Abang Eji. Betul. Jadi nak tengok lagi muka-muka kami di episod akan datang. Ya. Stay tune dan jumpa lagi dalam rancangan Roda Goreng. Lesen ni. Dah expired 19.